Assalamualaikum. Okey, sebelum saya nak borak, anda tengok dulu video ni. Remaja perempuan berusia 19 tahun maut manakala seorang lagi penumpang dan pemandu e-hailing cedera selepas kenderaan dinaiki terbabas lalu terperosok ke arah besi pembagi jalan di Jalan Puchong Batu 14 di Puchong malam 22 Oktober. Menurutnya, kedua-dua mangsa lelaki mengalami kecederaan manakala remaja perempuan disahkan maut oleh pasukan perubatan. Katanya mangsa cedera dibawa ke hospital bagi menerima rawatan lanjut manakala mangsa maut diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan seterusnya. So, anda saksikan dah video tu. Video tu tentang kemalangan di Puchong, melibatkan pemandu e-hailing berusia 49 tahun. Penumpang dia remaja perempuan berusia 19 tahun, mautlah, meninggal dunia. Dan seorang lagi lelaki berusia 21 tahun, tak silap saya. So, lokasi kejadian tu berada di Puchong dan dia terlanggar divider dan divider tu masuklah dari depan sampai ke belakang. So mungkin itu menyebabkan kematian penumpang. Mungkin penumpang tu berada yang di belakang lah ya. So mungkin di belakang pemandu selamat. So yang sebelah pemandu belah belakang penumpang tu mungkin dia kena ya. So mungkin remaja perempuan tu duduk sebelah kiri, remaja lelaki duduk sebelah kanan. So pemandu duduk di sebelah kanan. So remaja perempuan tu terkena lah ya, maut. So, satu je lah saya nak cakap, tak siapa yang nak. Tapi selalunya bila bab undang-undang atau jalan raya, memang pemandu akan kena lah. So, mungkin pemandu tu, bagi saya itu macam susu. Susu tu dia ada tinggi rendah. Mungkin dia dah terlepas jalan and then dia nak masuk susu tu juga. Ataupun dia dari susu nak ke kanan. Ataupun dia nak memotong kiri, terkena tak perasan divider situ ada susu kan. Selalu benda-benda jadi begitulah. So, selalunya kena alert lah. Kalau kita orang situ, macam pemandu, kalau dia orang Puchong, dia tahulah area Puchong. Tapi kalau pemandu mungkin dari area Cegas, dari area Gombak pergi ke area Puchong, so dia tak tahu jalan kan. So itu yang kena berhati-hatilah. So kena sentiasa berwaspada. Waktu malam pula tu kan, kadang-kadang waktu hujan ke, so banyak faktor lah. Tapi apa-apa pun benda dah jadi. So itu sebab kami sebagai pemandu e-hailing, kami kena apply insurans e-hailing. Ada daily, ada tahunan. So kereta punya insurans, kereta punya insurans. Contoh macam saya, kereta Alliance, okay? So setahun cover. Dia untuk cover kereta saja. So e-hailing insurans ni untuk cover kereta, untuk cover saya, untuk cover penumpang dan orang yang mungkin terlibat dengan kemalangan dengan saya. So dia melibatkan third party apa semualah. E-hailing insurans. So kereta, driver, penumpang dan another kereta punya pemandu ke penumpang dia lah. So dia melibatkan besar lah. Kalau kereta insurans kita saja, dia cover kereta je lah. Hang pilih tak hang lah kan. Kalau hang ada insurans peribadi, hang kena insurans peribadi. Tapi e-hailing ni itulah, dia cover pemandu, kereta dan penumpang. So macam ni, mungkin pihak keluarga boleh lah pergi ke syarikat yang pemandu e-hailing tu ni kan. So pemandu e-hailing tu lah kena settle semualah. Dia kena claim untuk diri dia, untuk kereta dan untuk penumpang dia, untuk yang another kereta ke kalau dia terlibat. So pemandu tu kena kerja lebih lah sikit. Itulah sebab e-hailing insurans tu penting. So saya tak tahulah, kadang-kadang ada company yang tak ada e-hailing insurans tu yang susah. Jadi macam ni macam tu susah. Tapi insyaAllah lah Grab macam-macam ada lah. So Grab juga macam kita, kami pun dekat apps kami, bila kami hantar seseorang dari A pergi B, dia sudah ada map dah. Jangka masa yang ditetapkan, pukul berapa anda akan sampai lokasi tu, jalan dah ditetapkan, semua dah ada. Data-data semua dah ada. Kami ni ibarat macam kalau kapal terbang, ada kotak hitam kan, orang cari kotak hitam. So dalam apps kami dah ada dah. Berapa kelajuan kami, berapa kali kami break, bila masa kami ni semua ada data. Report apa, driving report lah nama dia. Memang ada data. Saya laju dekat kawasan 110. Saya bawa 12. Dia dah situ dah ditulis dah. Okey, budak ni, driver ni 12 waktu ni. Break berapa kali emergency break, berapa kali macam meragukan dia bawa mungkin ke kiri ke kanan, semua dah ada data dah. So kami dah ada dah kotak hitam. Memang dalam apps memang dah ada dah kotak hitam perjalanan kami tu. So macam kes ni boleh tahulah mungkin waktu tu berapa kilometer dia bawa, dia ada break macam mana, semua dah ada lah. Semua dah ada dalam sistem. So saya pun tak sure ni mangsa ni Muslim ke non Muslim ke, tak tahulah. Pemandu ni Muslim ke non Muslim tak tahu sebab tak ada nama. Dia cuma mention umur saja. So kalau Melayu Islam kita sedekahkanlah Al-Fatihah kan. Mungkin dia dari mana ke mana tu kan, mungkin kita tak tahulah. So kepada pemandu-pemandu e-hailing, berhati-hatilah. Hujan, malam, tempat jalan yang bukan tempat kita, so berhati-hatilah. Okeylah, itu saja nak info. Assalamualaikum.